Salam geng, racun kali ni macam korang nampak dekat title. Yes, saya jumpa phone murah tau dekat Shopee. RM90 je. Rasanya kes yang korang pakai tu lagi mahal daripada phone ni tau. Tapi persoalan dia, phone murah macam ni boleh ke guna tahun 2026? Masih boleh pakai ke? Boleh install ke aplikasi latest? Atau memang dah tak relevan langsung tau nak beli? Yelah kan, dalam ekonomi sekarang ni tak semua mampu tau tukar phone baru. Harga phone pula makin mahal, makin meningkat. So, nak tak nak kan, phone murah macam ni, phone second ni memang jadi pilihan ramai lah. Tapi kadang-kadang yang murah-murah ni tak semuanya bagus. So, dalam video ni kita akan find out. Kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Okay, first kali kan, phone yang saya beli ni dia bukan phone clone ataupun phone fake tau. Ini adalah Redmi 4A, model yang diperkenalkan sekitar tahun 2016. That's why harga dia murah. Since phone ni phone second kan, yang dah berusia sekitar 10 tahun macam gitu, so condition dia korang jangan expect lah cantik sangat kan. Yang mana lepas sampai saya check screen ni memang ada calar-calar halus sikit, tapi body dia alhamdulillah lah masih nampak macam sebuah phone lagi. Dia tak ada dent ke, tak ada apa, masih okey lah. Dan benda pertama yang saya notice bila saya pegang phone ni, kecil tau. Sekarang kita dah biasa dengan phone 6.7, 6.8 inci. Tapi Redmi 4 ini dia cuma sekitar dalam 5 inci je skrin dia. Berat pula dalam 131 gram. So bila pegang tu memang rasa sangat ringan dan juga compact. Sebenarnya saya suka tau saiz macam ni. Nak guna sebelah tangan memang senang. Nak tekan bahagian atas skrin pun tak perlu stretching lah ibu jari tu kan. Cuma bila kita tengok design dia, memang terus nampak phone ni dari zaman yang sangat berbeza dengan smartphone kita sekarang ni. Dekat depan pula tak ada fingerprint scanner, tak ada face unlock dan memang tak ada security biometric modern. So untuk unlock tu kita masih bergantung pada pattern PIN ataupun password. Bila korang dah biasa dengan phone sekarang yang scan muka ke, fingerprint terus unlock ke, memang rasa macam back to old school lah. Sekarang kita tengok apa yang kita dapat lah dengan RM90 ni. Redmi 4A ni dia pakai Snapdragon 425 quad core 1.4 GHz, 3GB RAM, 32GB storage, skrin 5 inci dengan resolusi HD, kamera belakang pula 13MP, kamera depan 5MP dan bateri dia sekitar 3120mAh dengan pengecasan tu dia bagi sekitar 5W macam gitulah. Untuk full charge tu ambil masa hampir dekat 2 jam lebih jugalah, kadang-kadang 1 jam 50 minit, depend lah berapa persen masa korang charge tu. Untuk connectivity pula dia still ada Bluetooth 4.1, ada Wi-Fi, lepas tu ada GPS, ada juga infrared blaster dan support dual SIM, siap ada micro SD lagi lah untuk tambahan, cuma dia jenis hybrid. Dan yang ni salah satu benda yang saya rasa agak menarik. Walaupun phone dah lama, features dia sebenarnya agak lengkap lah untuk zaman dia. Tapi bila masuk pada software ni kan, phone ni masih pakai Android 6.01 dengan MIUI 8 tau. UI dia sekali pandang memang nampak sangat simple dan rasa macam Android Go pula, interface dia ringan, basic kan. Tapi actually yang ni memang MIUI versi lama lah, dan sebab dia pakai Android 6, saya rasa bahagian software ni memang yang paling menarik lah untuk kita test. Kita mula dengan benda basic dulu. Power on. Kita nak tengok berapa lama phone ni perlukan untuk boot masuk ke home screen. Macam yang korang nampak tau, memang lama, ambil masa 2 minit. Dari segi boot time ni memang jelas lah kita boleh nampak umur phone ni kan. Tapi bila dah masuk home screen, actually benda basic macam swipe, buka setting, masuk menu, masih boleh lah dilakukan. Cuma jangan expect semuanya instant tau. Ada masa bila tekan app kan, dia ambil masa sekejap untuk respon, lepas tu adalah macam loading kan. Dan dengan 3GB RAM plus chipset lama macam ni and Snapdragon 425, multitasking memang bukan kekuatan phone ni. Untuk screen dia pula kan, Redmi 4 ini dia pakai panel 5 inci HD dengan resolusi 1280x720, dan honestly untuk phone lama macam ni saya agak terkejut jugalah sebab display quality dia masih okey lah untuk kegunaan basic. Brightness pun masih mencukupi lah untuk penggunaan indoor, outdoor pun korang still boleh nampak lah apa yang korang tengah tengok dekat screen. Touch pun masih responsif, saya cubalah multi-touch dan phone ni boleh detect sampai 10 jari serentak. So dari segi touch digitizer dia masih berfungsi dengan baik. Cuma satu benda yang memang tak ada, of course lah, refresh rate tu. Phone ni masih standard 60Hz lah. Untuk speaker dia pakai mono,
Tapi satu benda yang saya tak expect, speaker dia actually agak kuat tau. Untuk phone yang kecil macam ni, volume dia memang boleh tahan lah. So masa tengah tengok YouTube ke TikTok ke, okey lah, tak ada masalah sangat. Sekarang dari segi Wi-Fi, Redmi 4 ni dia cuma support 2.4 GHz tau. Dan speed dia tu kalau kita compare lah dengan phone modern ni, network dia memang kita boleh nampak lah perbezaan dia tu. So untuk browsing atau YouTube masih okey, tapi kalau korang nak download file besar tu memang kena sabar sikit lah menunggu. Signal dia pula, yes, dia ada 4G. Signal dia memang boleh dapat full bar, tapi speed dia tak berapa nak laju tau. Dan full bar ni tak semestinya internet tu akan laju, sebab speed ni banyak bergantung pada band kita, congestion, network carrier. So untuk phone lama macam ni kan, kemampuan modem dia memang lebih basic lah berbanding phone sekarang. Untuk GPS pula, kalau korang nak guna tengok map tu, okey je, saya dah try, boleh buka Google Map, cuma log location dia memang tak sepantas phone modern. Dalam test GNSS, saya dapat 3D fix dan accuracy sekitar 9 meter dan ada 38 satelit dalam view. Untuk phone hampir 10 tahun, saya rasa accuracy macam ni masih okey dan cukup lah untuk navigation biasa. Sekarang kita masuk bahagian yang paling penting untuk phone ni, iaitu aplikasi, app dia. Sebab hardware mungkin masih boleh hidup, tapi kalau software dah tak support, memang susah lah nak jadikan phone usable pada tahun 2026. Play Store surprisingly masih boleh buka, tapi bila kita cari aplikasi moden tertentu memang akan nampaklah limitation Android 6 ni. Contohnya YouTube Official, aplikasi YouTube terbaru dia memerlukan Android yang jauh lebih baru lah. So dekat phone ni memang tak boleh install lah versi yang latest lah untuk YouTube tu dekat Play Store. Tapi masa beli tu seller dia ada bagi tahu dia siap install satu aplikasi alternatif, dia orang panggil SkyTube lah untuk tengok YouTube. Cuma daripada interface dia macam gini kan, saya tak berapa berkenan sangat lah dia punya dalaman ni, dan saya personally lebih prefer cara yang lagi simple, yang mana buka YouTube terus lah melalui Chrome, sebab YouTube ni masih membenarkan penggunaan melalui browser lah pada device yang tak boleh jalankan app terbaru tu tau. Dan satu benda yang saya rasa menarik untuk parents lah kan, YouTube Kit ni masih support Android 4.1 ke atas tau. So Redmi 4A dengan Android 6 ni dia masih melepasi requirement ni lah. So maknanya kalau nak jadikan phone lama ni sebagai device untuk anak korang tengok konten yang lebih terkawal, YouTube Kids ni masih jadi satu option yang menarik. Next, untuk aplikasi lain kan, macam saya dah cubalah Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee, TikTok Lite kan, surprisingly masih boleh install dan masih boleh guna. Cuma dekat sini kita boleh nampak limit sebenar hardware dia. Kadang-kadang bila kita tekan aplikasi dia, kena tunggulah beberapa saat sebelum dia buka. Nak loading page pun memang terasa. Scroll pula kadang-kadang ada starter, dan bila keluar masuk banyak aplikasi, memang ada masa app akan jadi macam reload balik kan. Tiba-tiba phone ni dia auto reboot, reload kan. Jadi sebenarnya masalah phone ni dia bukan semestinya app tak boleh install tau. Masalah dia lebih kepada boleh install tapi selesa ke korang nak guna. Dan jawapannya untuk pengguna ringan masih boleh, tapi kalau korang jenis buka Facebook, WhatsApp, buka banyak aplikasi, buka tutup tu, memang akan uji kesabaran korang. Dari segi kamera, dia datang dengan kamera utama 13 megapiksel, ada selfie 5 megapiksel, dan hasil dia korang boleh nilai sendiri. Sejujurnya untuk usia phone ni, kamera dia memang sekadar cukup rasa lah. Tak ada stabilization, so kalau korang bergerak sikit masa shooting dia jadi blur. Processing gambar pun memang nampak gaya old school kan. Tapi untuk ambil gambar biasa, scan dokumen masih boleh pakai. Dan sekali lagi, RM90 ni, so bagi saya kamera dia okey lah, boleh pas lah. Sekarang kita buat satu benda yang mungkin agak kejam sikit lah untuk phone ni, gaming. Snapdragon 425 dengan 3GB RAM, 32GB ROM ni memang bukan kombinasi yang kita nak paksa lah untuk main game 2026. Sejujurnya phone ni kan memang tak recommend lah untuk main game, tapi untuk yang nak tahu macam mana performance je, kita try main ML. Untuk install dan masuk dalam game ni pun nak kena banyak bersabar. Dan surprisingly, beberapa saat pertama bila masuk game ni memang nampak smooth tau. Tapi once korang dah start jalan atau ada benda yang nak kena render tu sekeliling dia, memang phone ni akan terus stuck. Dan suhu dia pun boleh cecah sangat-sangat tinggi. So korang boleh nampak hasil dia. Actually bukan phone ni yang bermasalah, kita yang terlalu berharap. Sebab phone ni dah hampir 10 tahun, dia dah buat yang terbaik. So sekarang kita sampai kepada soalan yang paling penting, RM90 ni berbaloi ke? Kalau korang tanya saya, adakah saya akan jadikan Redmi 4A ni sebagai phone utama pada 2026? Of course jawapannya tak. Sebab Android 6 ni memang
memang dah terlalu lama. Banyak aplikasi moden dah mula ditinggalkan kan. Lepas tu Google Ecosystem pun dah banyak ada limitation, Wi-Fi 2.4 GHz, 4G speed pun basic kan. Tapi kalau korang tanya RAM RM90 ni masih ada function ke? Yes, yang ni saya berjawab yelah, sebab phone ni masih boleh buat banyak benda basic. Boleh call, boleh install WhatsApp, Instagram, Shopee, TikTok, masih boleh tengok YouTube sikit pun ada, GPS pun masih okey kan. Jadi sebenarnya phone ni dia bukan tak boleh nak digunakan. Masalahnya phone ni memang dah tak sesuai lah untuk hidup dalam dunia 2026 ni. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Soon, kalau korang nak tengok kita buat lagi video macam ni, mungkin saya akan cari phone yang lagi murah ke kan, yang RM50 ke ataupun up sikit ke. Kalau korang ada recommendation phone yang saya nak review pun boleh drop juga korang punya komen. Jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay tune.